Assalamualaikum semua dan selamat datang ke saya Zebra. Hari ini aku akan main game Falcon Rush yang dah ada update tu. Korang tu kan Falcon Rush ada tak tahu tak apa. Jadi kita akan sambil dia masuk je. Cuma kita mula sekarang. Aku nak biarkan yang masuk sebab aku tak dengar apa. Dia ada aku tak update. Okay, dia dah ada update kan. Jadi jomlah kita tengok. Orang ni jump on the wall by looking forward. Yeah. Wow. Okay. Welcome. Jump to while walking up into the wall. Oh. Oh. Bottom. Jump on the bar. Okay. Ini dia sudah dalam dia. Ini tak. Right into the blue. Oh. Ya. Ya. Ini tu. Apa dia kata tadi? Tapi kita dia ini. Janganlah. Double jump. Downward in the air. Boleh ada double jumping kat sini. Yang ni seperti apa yang dia suruh kita kena trampolis. Right into the trampolis kat sini. Kenapa bukan lompat? Kenapa bukan lompat? Oh, nanti tak dapat ni. Get up. Nak gitu. Tak silap aku, dia ada double jumping. Jadi kita kena cuba double jumping. Mak, jatuh lah dia. Jadi dia kena lagi. Sweet corn score. Sekarang aku sudah. Wow, dapat duit je. Terima kasih. Dan saya nak lompat dulu. No, saya jatuh. Saya kasih jatuh lah. Aku nak saya. Dia yang lemah. Saya akan menjadi terkaya. Tengok dia jatuh. Jatuh deh. Jatuh. Okey, sudah dapat. Ini dan yep. Aduh. Ya. No, yes, mantap. Ya. Okey, lompat. Dia suruh kita baca. Aku kena usaha nak hafal semua dia semua. No. Aku rasa dah kan. Aku dah main ni dah 10 minit. Aku rasa dah 10 minit dah. Kan, betul lah. Dah 15 minit dah. Kalau salah, tak apa. Kalau salah. Cool. Terima kasih. Ya, game ni banyak kali kita kena sini. Tapi game ni bagus. Sekejap ni aku akan lagi besi. Okay, dan sekarang ni aku pun nak tambah. Lepas main game tu aku nak besi. Ya. Boom.
professional Obi. Kalau dah tak percaya, aku professional pasal aku dah main easy Obi. Easy Obi, demo Obi, troll Obi, robot Obi. Banyak lagi. Dan lain. Kau dah tahu kan, game Obi aku main je aku power. Aku power dalam game Obi. Aku pun dah mesti aku buat tak Obi. Korang boleh request lah untuk aku main Obi apa untuk game lain. Untuk aku nak cuba. Dan aku nak kalau boleh korang letak Obi yang ada animation ni. Yang ada Obi yang ada animation macam ni lah. Macam ni, animation je cantik. Kalau korang nak asah skill Obi, aku sarankan korang asah kat sini. Dah susah kan? Susah tak apa. Kalau tu ada animation. Susah tu. Tak, jangan nak susah lah. Senang je dia bagi ni. Tengok ni, playtime dia buat. Okay, dah ambil dah tu. Kita, lagi tiba-tiba. Lagi automatic pun. Okay, macam mana boleh jatuh? Padahal aku dah buat tu betul lah. Padahal saya sudah membuat itu betul-betul. Aku rasa kan? Saya rasa ikut pada saya. Aku dah cuba banyak dah benda yang saya dah cuba. Orang mana tahu saya dah cuba apa. Dah banyak yang saya cuba. Cubalah lawan dengan saya. Tengok siapa yang menang. Kita lawan dulu ni. Tengok dulu siapa yang akan menang. How can saya? Kalau saya dah menang, like dan subscribe. Kalau saya menang, korang kena like dan subscribe. Masa lagi kalah. Kalau saya kalah, saya like dan subscribe video korang. Betul. Challenge ni aku akan buat bila-bila je. Aku akan tambah ke sesiapa untuk masuk challenge. Aku dah buat. Orang ni tu add friend je. Orang kena add friend. Orang tak kena modal. Orang kena add friend aku. Dah betul kan? Kalau dah masuk Roblox kan. Aku kalau nampak aku dah main tu. Korang tahu. Pastikan korang punya nombor. Lambat. Korang nampak korang. Sekarang aku akan nak jaga orang. Untuk aku jemput korang untuk masuk aku dulu. Sekarang ni siapa yang nak join kan? Siapa yang nak join aku kan? Korang lagi nombor telefon korang untuk aku WhatsApp waktu main sebelum. Lepas tu korang buat video YouTube dengan hashtag. Korang buat video YouTube korang guna hashtag Oxygen Challenge. Nanti aku tengok. Lepas tu korang letak nama, nombor telefon. Nanti aku akan buat. Nanti aku akan jadi. Ya, nanti pada pandai lah aku nak cari. Itulah. Jomlah kita mula sekarang. Ya. No. Macam ni. Salah ni. Kita kena kasi dapat diri. Ya. Ya. Aku rasa tak dapat lah. Aku rasa tak tahu lah aku dah buat sendiri. Maaf kalau aku tak dapat buat sendiri. Sebab nak buat jaga sendiri. Banyak je yang besar. Tapi insyaAllah aku akan buat. Aku tak dapat dan aku nak dapat. Adalah macam saya tak ada lagi bisnes. Kita berbual dalam vlog. Kalau aku dah boleh dan channel aku dah boleh
Aku rasa kan aku nak menggunakan channel tak boleh satu rabu lagi rabu macam ini satu. Aku rasa channel tu aku akan menggunakan video next dah aku akan beritahu dia aku akan buat challenge tu pukul berapa dan korang tu ada tu. Aku pun belum tahu apa-apa lagi pasal aku dah apa tu. Nantilah ya aku akan beritahu. Langsung apa? Apalah kalau hari ni aku boleh buat. Kalau macam tu aku sendiri aku tak buat. Korang tulis korang tulis nama korang komen. Orang letak hashtag yang jadi challenge. Untuk aku buat tu korang tetap buat hashtag yang jadi challenge. Nanti baru aku akan add korang kita tak boleh letak korang letak nama korang. Lepas tu korang letak lagi. Korang letak jual dulu. Lepas tu nanti aku akan balas. Tak kisahlah aku balas bila dah keluar. Jadi korang kena pastikan korang selalu perasan notification yang aku kena pastikan korang selalu tengok notification yang ada. Notification yang aku sama dekat sebab dekat sebelah sebab dekat television yang televisi sebab dekat televisi yang sebab screen yang aku guna ni tak boleh. Jadi aku tak tahu lah aku dapat buat tak. Kalau komen tu ada notification tu ada kat YouTube. Tapi aku tengok tadi kalau aku dah tengok notification tu macam tak ada kat YouTube. Notification tu macam ada dekat home gitu. Dan aku mati sekejap waktu. Kita tinggal dulu wajar. Mantap lah. Ya. Kita cuba sikit lah sikit. Padahal sikit dah ni tak ada masa. Ini aku dah tidur 20 minit dah ni. Dah nak setengah jam ni. Dan tak boleh lah lebih setengah jam. Aku kena kasih kurang setengah jam. Aku rasa video ni akan jadi sedikit lama. Sebab aku nak tidur ke akhir. Dan mungkin aku akan buat part-part. Kalau tengok lagu ni aku mungkin aku akan buat part dan mungkin aku akan terus habiskan. Sekarang seperti ini. Okay, tonton jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ini yang kita tadi dulu. Untuk korang tahu. Bila korang pilih sendiri lah korang nak apa. Kalau korang tekan button notification, nanti kalau aku ada buat video nanti ada notification. Jadi korang tak tertinggal. Untuk part-part semua. Kalau korang tak ada ketinggalan, korang tekan notification tu untuk kat video yang kami bagi dia. Pesan untuk susah ni kan ni. Susah. No, tidak. Hampir dia tadi. Dia senang je serius. Dia senang. Tak ada mati serius.
kita buat dah ada waktu susah korang. Aduh, macam mana ni? Mana benda ni? Aku tak hobi, tak bolehlah mati masa-masa benda ni. No, dah tu. Ni. Mantap. Sempat. Ini tak ada apa-apa. Kita boleh jalan ni. Satu dah boleh ni. Kita ada tu. Satu dah boleh ni. Itu memang habis lah. Cute. Okay. Ya. No. Sebab ini dia dah kena tu, dia masih tunggu lama. Alamak bau. Apa yang bagi kat aku ni? Susah lah. No. Aduh susah. Ya. No. Aduh susah lah ni. Aduh. Oi, kenapa boleh ni? Waduh. Okey. No, tak boleh gerak. Aku rasa kan baik kita tunggu ke ni lah. Tak nak tunggu. Sebab Dektail tu boleh buat apa? Macam tak boleh buat apa-apa pun. Barulah ada yang namanya Gravity Fall. Dah waktu tu susah. Kita baca aku mana dah buat. Kenapa kau tak double jump, guys? Yes! Susah juga. Susah. Patutlah dia buat pelik semua. Boleh double jump semua. Kalau tak ada double jump, susah. Baik dia bagi double jump. Terima kasih ada buku bagi double jump. Tapi aku rasa masih jadi lupa nak buat jadi bahagian dia atau kalau aku betul bertahun-tahun nak buat game ni sebab game ni kan animation je. Bagi aku animation ni aku tak tahu dah dapat dekat aku buat itu. Lepas sebelum video aku akan buat detik. Kalau aku lupa nak buat detik, korang komen. Korang letak buat detik. Kenapa ada juga kena bagi ni? Ada senang-senang tak nak bagi pula. Aduh. Allah Akbar. Dia kan nak jatuh. Weh, bagilah waktu yang senang-senang. Yang ni kau bagi waktu yang susah-susah macam ni. Allah Akbar. Kau bagi yang susah. Sekarang mungkin kita kena susah juga. Iya. Mantap. Allah Akbar. Jatuh je kerja aku ni. Mantap. Aduh.
Dia tak dapat yang ada sini. Dan korang lupa ke aku tak boleh. Kalau nak ada berjam tu dia ada minta benda yang kacau. Nampak dia ada benda kacau kalau kita tak ada berjam. Nampak ada dia ini boleh lah kot. Aku ada satu ni. Untuk Azhar kalau aku ada satu ni. Bila aku sebut aku tengok sebab aku ada satu ni. Tadi aku rasa satu ni. Aku satu ni dah buat apa-apa. Kalau aku sebut bukan masalah. Kita masuk rakit. Oh, jatuh. Bye. Jangan pinjam ni aku buat. Pom. Aku main dulu sekali. Dia nak gila je kalau aku main sekali. Tak boleh kan. Kedua kita kena kasih sampai 100. Kasih lagi 100 weh. Kita kasih sampai 100 tu. Kita tak boleh kalah. Saya adalah orang terbawa lagi je. Orang terbawa mana boleh cakap ni. Aduh, dah banyak. Bentak aduh lu. Ada lagi ni. Ada lagi ni kita kena lepas mobil dia. Aku boleh tak suka lah kalau ada benda yang halang dekat kita jalan ni. Korang tahu kan, kita dah lah kena perfect punya timing. Dah lah kena aku tak boleh perfect lagi. Tak boleh lupa. Kita masukkan lagi. Tapi dia buat apa? Koin ni kita kena buat apa dengan koin? Aku rasa kita boleh beli kan? Takkanlah kita kena buat semua ni untuk ni je. Untuk kita okey, jom kita lompat lagi lepas ada benda yang aku boleh selesaikan. Aku rasa macam aku lag. Kau rasa macam lag. Sebab tu aku kalau ada sebab dapat macam lag. Kalau macam nak kau nampak macam lag aku nak. Aku boleh lag sikit aku lah. Aku tak lag sikit. Asalkan tak lubat masa asalkan internet. Oh kan, kenapa aku tiba-tiba pergi jalan tu? Padahal aku dah nampak kan. Macam tu ni.
yang kena lompat, lepas tu ada benda yang kacau. Kalau benda-benda yang lain-lain yang macam kena jalan tengok laser ni aku okey lagi. Tapi aku tak suka yang dia kena lompat dan pasal laser. Laser tu dah juga weh. Kalau laser tu duduk satu tempat barulah okey. Yang ni laser ni bergerak susah ni. Kalau aku ni cuba je ni, kurang rasa sendiri susah dia ni. Dia ni memang susah. Dia bila pun ni okey. Bila pun untuk dia ni memang kreatif. Kalau dia tu susah. Dia memang kreatif lah dia. Dia pandai oh. Yang ni kena buat kali ni semua buat jam-jam. Lepas tu buat kod ni. Dia pun jadi bagus. Tapi yang tu tapi dia betul. Janganlah bagi sikit dah betul. Aku nak betul komplain. Mantap no. Okey, sampai lagi. Tidak. Dah nak berjatuh ni. Aku nak masuk ke 30 tu juga. Yap. Sebelum ni masa aku training main gini okey je sebelum ni. Dia macam lag korang. Lag dia banyak lag dia. Yes sir. Won parkour rise stage 90. Stage 90 orang menangnya. Yang ni ada 100 stage kau tu tak? Tu dulu. Situ. Di belakang-belakang aku ni ada banyak sekali. Tapi susah lah. Ada lagi game macam ni tak? Dalam game macam ni tak elok lah kalau lag lagi ni susah nak menang korang. Kalau korang lag kan, dia punya tu tak best. Nanti dia punya animation tak best. Kesalahan korang untuk ada juga banyak dapat main game ni sebab apalah kalau korang kan, contoh lah korang main game ni kan, lepas tu korang tak cukup internet. Dah lah grafik tinggi, grafik tinggi sudah ada banyak benda. Jadi susah lah ni kena urus semua ni. Nak urus hobi ni susah tu tak nak lepas hobi ni. Tengok tak banyak kan. Padahal gini simple je. Nampak dah. Nasib baik internet ada balik. Tadi ada internet ni susah lagi. Hari internet dia tak cukup tadi. Sebab tu lah dia. Tadi internet aku salah tadi. Aku tak salah. Internet salah. Aku dah power tadi. Jadi kau kena sampai juga. Sampai dah 3 je ni. Hingga sampai. Mantap ni. Susah. Aduh. Kau kena habiskan game ni, Saif. Dalam pertama kali dalam game Mobi, aku habiskan terus game Mobi. Okay, dah nak 100 stage ni. Tu Saif, jangan dikosongkan 100.
Go lain. Go. No. Macam tu korang jangan lalu dekat situ. Mantap. Yeah, berjaya pun akhirnya. Setelah sekian lama aku cuba. Janganlah lupa like, tekan subscribe. Dan jika kita dekat tetap tinggal channel baru aku lagi. Kenapa dah buat kita? Sampai 10 lah, sampai 10. Aku rasa 200 aku akan buat ni dalam next video. Okay dah semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. Turn on notification. Ini adalah tinggal channel baru aku lagi. Dan aku akan mulakan ni dalam dekat sampai 10 Dan jangan lupa juga untuk notification sebab nanti dia semua je. Tak, turn on notification untuk ada video baru aku lagi. Jadi semua bye-bye dah.